Hai semua, hari ni kita nak bongkar sesuatu yang sangat penting. Pelan tindakan baharu untuk anak-anak kita yang paling kecil di Malaysia. Jom kita tengok sama-sama. Cuba kita fikir sejenak. Dunia yang anak-anak kita akan hadapi nanti kan, ia jauh berbeza daripada zaman kita dulu. Jadi, soalan besarnya ialah, adakah sistem pendidikan kita sekarang ni betul-betul dapat sediakan mereka untuk masa depan tu? Okey, jadi kenapa tiba-tiba ada perubahan besar pada kurikulum prasekolah kita? Mesti ada sebabnya kan? Jom kita bedah siasat apa sebenarnya daya penggerak di sebalik semua ni. Pertama sekali, kita kena ingat, dunia tak tunggu kita. Teknologi, cara kita hidup, semuanya berubah dengan pantas. Jadi, pendidikan pun tak boleh ketinggalan. Ia kena sentiasa up to date seiring dengan trend global. Kedua, perubahan ni bukan dibuat suka-suka tau. Ia selari dengan hala tuju negara kita. Macam gagasan Malaysia Madani dan juga dasar pendidikan digital kebangsaan. Semuanya berkait rapat untuk pastikan kita bergerak ke arah yang sama. Dan yang ketiga, ni paling penting, ia tentang anak-anak kita sendiri. Kita nak lahirkan generasi yang ada growth mindset. Maksudnya apa? Maksudnya, mereka percaya yang mereka boleh jadi lebih baik dengan usaha. Tak mudah putus asa. Merekalah yang akan hadapi cabaran-cabaran masa depan. Jadi, kalau kita gabungkan semua ni, trend global, dasar negara dan aspirasi untuk anak-anak kita, jelaslah kenapa perubahan ni sangat perlu. Kita sedang sediakan asas untuk generasi yang akan mencorakkan masa depan Malaysia. Baiklah, sekarang jom kita tengok dengan lebih dekat rangka tindakan baharu ni. Macam mana sebenarnya rupa kerangka kurikulum persekolahan 2027 ni? Inilah dia pelan induknya. Nampak tak bulatan di tengah tu? Itulah jantung kepada keseluruhan kerangka ni. Di sinilah terletaknya falsafah utama yang akan memandu semua aspek apa yang diajar, cara mengajar dan cara menilai untuk setiap murid. Dan falsafah utamanya, matlamat akhirnya ialah untuk membentuk insan sejahtera. Bunyinya macam besar kan? Tapi ia sebenarnya mudah je. Kita nak lahirkan individu yang seimbang, yang bukan je pandai dalam akademik, tapi juga hebat dari segi sasiah dan mampu berjaya dalam hidup. Macam mana nak capai matlamat tu? Semuanya berbalik kepada 3 tiang utama ni. Adab, pengetahuan dan kemahiran. Bukan salah satu je, tapi ketiga-tiganya sekali. Keseimbangan antara 3 perkara inilah yang jadi resepi utama kurikulum baharu ni. Okey, kita dah tahu tentang tiang utama. Sekarang, apa pula ramuan atau kemahiran praktikal yang nak diterapkan? Kerangka ni dah senaraikan 7 kompetensi teras untuk generasi akan datang. Tengok senarai ini, ia merangkumi segalanya daripada cara kita urus diri sendiri, cara kita berkomunikasi, sehinggalah kepada kemahiran digital. Inilah 7 kebolehan penting yang anak-anak kita perlukan untuk betul-betul bersedia menghadapi dunia. Jom kita ambil satu contoh, fasih digital. Ini bukan sekadar pandai guna tablet atau telefon tau. Ia lebih mendalam. Ia tentang cara berfikir macam seorang programmer, mampu cipta sesuatu yang baru secara digital dan pandai bekerjasama dalam alam maya. Jauh bezanya kan? Tapi, ingat tak tadi kita sebut pasal insan sejahtera? Jadi, kurikulum ni bukan setakat pasal kemahiran je. Ia lebih daripada tu. Ia tentang membina peribadi, membina insan. Dan ini membawa kita kepada satu lagi elemen yang sangat-sangat penting, pembentukan karakter. Cuba tengok rajah ni. Cantik kan? Konsep ni memang jadi teras kurikulum. Nampak tak? Ia bermula dari diri dekat tengah-tengah tu. Di situlah kita pupuk sifat macam berdaya tahan, jujur. Lepas tu, ia kembang keluar kepada keluarga dan komuniti, di mana sifat penyayang dan tanggungjawab sebagai warga negara tu pula dibentuk. Ia macam riak air, bermula dari dalam diri dan kesannya merebak ke sekeliling. Pertama, penyayang. Ini bukan setakat sayang kawan-kawan je, tapi juga belajar untuk sayang diri sendiri, keluarga dan juga alam sekitar kita. Seterusnya, berdaya tahan. Dalam arti kata lain, kita nak anak-anak kita jadi kental. Bila jatuh, dia bangun balik. Tak mudah koyak bila hadapi cabaran. Kemudian, berupaya memimpin. Bukan sekadar jadi ketua, tapi jadi pemimpin yang jujur, yang boleh bekerjasama dengan orang lain untuk capai sesuatu yang baik bersama-sama. Dan akhir sekali, warga negara aktif. Maksudnya, kita nak mereka jadi anggota masyarakat yang prihatin, yang ambil tahu dan beri sumbangan positif kepada komuniti dan negara.
Okey, kita dah bincang banyak konsep-konsep besar ni. Tapi, macam mana rupanya bila diaplikasikan di tadika nanti? Apa bezanya untuk anak-anak kita yang berumur 4 dan 5 tahun tu? Jom kita intai wajah baharu prasekolah tahun 2026. Ini perbezaan paling ketara. Dulu, mungkin kita lebih fokus pada ABC dan 1, 2, 3. Tapi sekarang, fokusnya beralih. Bukan lagi setakat hafal, tapi macam mana nak guna pengetahuan tu. Dan yang paling penting, karakter yang baik diserapkan dalam semua aktiviti, bukan diajar sebagai subjek berasingan. Jadi, ibu bapa dan guru boleh jangkakan perkara-perkara ini. Akan ada lebih banyak aktiviti yang gabungkan pelbagai subjek, penekanan pada karakter setiap hari, anak-anak akan mula kenal konsep digital dan yang paling best, usaha untuk buat mereka jatuh cinta dengan buku. Semuanya untuk membina asas pengurusan diri dan emosi yang kuat. Pembelajaran jadi lebih menyeluruh dan relevan. Dan inilah matlamat akhirnya. Seperti yang disebut dalam kurikulum tu sendiri. Tujuannya adalah untuk melahirkan murid yang bukan sahaja sihat tubuh badan, tapi juga mental dan rohani. Murid yang pandai berkawan, yakin pada diri, dan paling penting, sentiasa dahagakan ilmu. Itulah impian kita untuk setiap anak, kan? Jadi, pelan dah ada, rangka tindakan pun dah jelas. Ini bukan sekadar kerja kementerian atau guru-guru sahaja. Ini adalah satu perjalanan untuk masa depan kita bersama. Persoalannya sekarang, apa peranan yang kita semua sebagai ibu bapa, sebagai masyarakat boleh mainkan untuk pastikan generasi baharu ini benar-benar berjaya? Fikir-fikirkan.